Mayat dua individu yang dipercayai dibunuh ditemui di sebuah rumah di Semenyi, Selangor. Mangsa yang meninggal dunia adalah seorang lelaki berusia 53 tahun, madu dan anak saudaranya yang berusia 25 tahun. Seorang lelaki yang terhidu bau busuk dari rumah kakaknya yang sudah tidak keluar selama 10 hari telah membuat laporan polis kerana berasa curiga. Polis kemudian melakukan siasatan ke tempat kejadian. Mayat kedua-dua mangsa telah dihantar ke Jabatan Forensik Ceras untuk bedah siasat. Menurut Ketua Polis Kajang Nasrun Abdul Yusof, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kedua-dua mangsa mungkin meninggal dunia akibat lemas. Kes ini kini disiasat di bawah Undang-Undang Jenayah. Tiada elemen jenayah ditemukan di dalam rumah tersebut. Pintu utama rumah dilihat dikunci dari dalam. Namun Nasrun menyatakan bahawa kenyataan daripada ahli keluarga dan saksi sedang diambil untuk membantu siasatan.